kita lindungi dia, kita bantu dia selama ini, kita mengharapkan balasan sebenarnya. Sampai pada ketika kita tidak mendapatkan apa-apa balasan daripada dia, kita menyesal. Itulah dia maknanya yang sebenarnya kita nampak macam sedekah pertolongan kita, tapi sebenarnya dia bukanlah bentuk sedekah sebab kita mengharapkan balasan. Baik, ini ada soalan. Kalau sedekah tu ikhtiar kesembuhan, dikira hal dunia ke? Baik, Allah janji tak dengan bersedekah ada ikhtiar, ada boleh, kita boleh mendapatkan kesembuhan. Maknanya sedekah sebagai salah satu daripada jalan ikhtiar mendapatkan kesembuhan. Ada tak Allah bagi tahu macam tu? Jawapannya ada. Kalau ada maka boleh. Jadi maknanya dia gini, mengharapkan balasan yang dikira dibenarkan dan boleh untuk kita harapkan balasan itu daripada sedekah yang kita lakukan adalah balasan yang dijanjikan oleh Allah. Boleh kita nak harapkan tu. Contohnya tadi pahala, syurga, kesihatan, kebahagiaan. Sebab itu janji Allah. Jadi kita boleh nak harapkan yang tu. Itu tak dikira sebagai mengharapkan balasan. Yang tak bolehnya adalah mengharapkan balasan yang tidak dijanjikan oleh Allah. Jadi waktu kita bersedekah, yang kita harapkan ialah, aku ni sedekah, orang kata kalau sedekah nanti rezeki murah. Jadi sekarang aku bagi RM10, harap-harap minggu depan baliklah RM100. Kan? Boleh tak balik kita marah. Boleh tak dapat RM100 kita marah. Ataupun bila dapat RM1,000 tiba-tiba kan, hari tu sedekah RM10 je, harap balik RM1,000 je, harap balik RM100 je, tiba-tiba dapat durian runtuh RM1,000 balik. Dia kata inilah dia manfaat sedekah. Kita mengharapkan sesuatu yang Allah tak janji.